Oh, kat sini Cik Man kata ada buaya. Kalau nak duduk kucing pa, kita boleh beli rumah atau sewa rumah yang kat atas ni. Ni. Tak kena renjatan ke makan? Tak mati. Kita nak tunggu kereta. Cik Ana sewa kereta Myvi. Sewa kereta. Omel dah ngantuk. Dia kata dia nak balik KL balik. Lagi 3 tahun ya. 3 tahun setengah. Dia sampai dah College Omel. Muka dia terus masam budak kecil ni. Buka baju. Buka baju ha? Saya. Ni Cik nak mengemas bilik Omel, tolong dia kemas. Stop. Buka Dah. Tak stop, Papa tak stop. Dah, tak gerak dah. Apa binatang apa tu? Apa? Nanti lagi 2 minggu Omel balik. Season break pula. Bakul. Kat rumah. Masuk. Ni apa ni banyak ni Omel? Plastik semua. Nak pergi apa nama nak kafe After 4. Kopitiam namanya dia. Nama dia Kopitiam After 4. Kenapa? Pukul 4. Dia buka pukul 4 ke? Dia baru pukul 2. Buka pukul 9. Macam kedai tayo. Dia punya ni. Omel kata kat sini sedap. So kita orang nak makan kat sini After 4. Dia macam ada kita lagi. Okey, Cik Ana tengah tengok kat sini. Dia duduk cakap ada apa? Peng ni. Limau peng, ais peng. Apa benda peng rupanya apa nak? Ais. Peng is ice. Kalau Kelantan beng, kalau Sarawak peng. Okeylah. Peng. Oh, ada longan. Omel makan butter chicken. Sweet sour. Salah. Omel makan sweet sour chicken. Kita makan lemon chicken. Syahna makan nasi goreng mamak. Nasi goreng mi goreng mamak. Jom makan. Pakcik saya. Tengoklah kuih umeh ni semua banyak gila. Banyaknya ni kuih kek lapis dia buat sendiri. Kat sini orang Sarawak sambut raya lama. Jadi dekat luar pun ramai lagi pakai baju raya kan. Dah raya ke masuk minggu kedua. Masih lagi orang berhari raya ramai. Cik nak makan kuih raya.
Sedap, ni sedap. Ni budak-budaknya. Tunjuklah ni semua. Pastilah. Ni sedap. Ni tak tahu. Okey. Kedai cakap sedap lah. Ni buat ke juga? Sorry, tunjuk. Nak try ni katanya. Makan keropok. Style dia macam ni. Ayang tu lah Mami. Mami nak makan. Style orang Sarawak ke keropok. Ni kan. Ni apa nama dia? Acar timun makan keropok ni. Oh, by the way, saya beraya di Kuching, Sarawak. Rumah cousin saya. Rumah cousin. InsyaAllah, hai cousin ni muda. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Ya. Masam mana? Style ni. Masam mana? Masam manis. Masam mana lah? Acar dia lah. Macam jeruk buah. Ya. Ayam macam Sedap lah. Cik Mak pernah makan ke? Tu, ni pakcik saya. Nambai. boleh dah. Ni makcik saya. Dah tenda lagi. Tu sepupu saya. Mr. POV. Ni siapa? Cik nak buat kena meringue. Ni kena simpan kalau tak habis. Adik suka? Adik suka ke? Sampai ke Kuching saya punya meringue. Hujan pula. Ni makan kolok mi kolok. Pagi-pagi sarapan mi kolok. Dah lama tak hujan kan? Ni apa tadi? Kelupi. Kelupis. Kelupis ni. Makan Kelupis. 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 Dengan rendang. Rendang ke ni? Rendang. Rendang Ya. tunjuk ni. Ni. Makan yang ni. Ni rendang ayam. Rendang ayam. Sekejap. Tu rendang ayam. Ni kelupisnya. Breakfast pagi-pagi rumah Cik Man. Alah, tadi kan. Tadi Cik Ana nampak dia punya excavator tu warna pink. Sudah mana ni? First exit. Kiri pula kiri. First exit. Hari ni hari kedua dekat Kuching. Kita orang nak pergi Viva City. Lepas tu pergi raya rumah Abang Podi. Ni. Salah. Dia rekod diri sendiri. 900 meters. Ada yang right. Okey, kita dah sampai Viva City Mega Mall. Nampak dari highway tu. Nampak dia dah. Tapi benda tak besar macam ni. Oh, pedan ni. Benda kecil je. Oh, kalau nak duduk Kuching pa, kita boleh beli rumah atau sewa rumah yang kat atas ni. Ni. Itu Tak payah lah. Nak ke tak nak? buat apa? Kau tak nak aku duduk sini? Senang mesti kena travel. Betul kan? Aku dah datang sini. Mak Masya. Nak? Lepas 10 minit lah. Tak payah. Kalau Mami duduk sini, Omen datang kat Mami. So rumah sana. Tak payah duduk sana, duduk sini je. Okey, sekarang parkingnya kita seram sikit. Sebab kita tak ada Sarawak Pay. Macam semalam. Boleh sini. Macam semalam panik kejap. Macam mana nak bayar kan? Rupanya boleh pakai ada mesin lain. Kena cari mesin lain selain pada Sarawak Pay punya. Jadi kita kat mana? Apa nama tempat ni? Viva City. Viva City Ice Cream Mall. Viva City Mega Mall. Oh, macam Dekat mana? itu pahat. Bodoh. Black Canyon. Tak, kita orang dekat Viva City Mega Mall Kuching, Sarawak. Bukan kat Batu Pahat, bukan kat Ice Cream Mall. Sekarang kita nak makan. Lepas tu baru pergi rumah Ayah Ali beraya. Hey. Apa? Ni Bella dengan Syed Saddiq tunang hari ni. Tapi itulah kita kat Kuching. Kau tak boleh pergi terjah. Untuk mana yang Batu Cari Pahat tak tu? masuk. Tak pasti. Tak tahu tak.
Tanta tunang betul dia terus kahwin. Tak payahlah buat. Sebab majlis dia besar. Kenapa baru finish belum habis? Oh my god, kata jangan. Kau bukan finish. Pa. Apa tadi pa? Macam mana? Tak. Ada tiba orang salam papa. Ada orang salam papa. Ada suruh tangan. Taklah cara papa ni pun macam kenal. Kau tak kenal kan kau terus tanya. Ni siapa Tadi ada orang salam Pok Di. Dia buat macam mana Pak? Cuba buat ni, buat demo, Cepat ambil salam. Siapa? Lepas tu orang tu salah orang. Dia kata Pok Di tanya ni siapa? Lepas tu dia kata ni Fakri ke? Bukan Fakri bukan. Dia cakap ada Fakri apa? Safri. Aku cakap salah. Salah. Selamat Hari Raya macam kat tu. Cakap kuat nanti kan dia dekat sini balik. Tak ada dalam jalan tadi dia tolak mak dia naik kursi roda. Aduh. Ya kan Pok dia ada kawan dekat Sarawak ni kan, long lost friend ke. Rupanya salah orang. Aduh, macam-macam lah dah lah tadi. Masa makan Pok Di tu aku baru tadi. itulah baru nak ambil makanan tu. Dia berkatakan finish dah, mengejar aku dengan si robot tu. Okey, jom kita nak pergi rumah Ayali. Hari ni sebab ni makan seafood. Makan tu sebelah Cik Malbah. Hari ni Cik nak makan dekat benda ni kan. Kelas ni. Ini order kedai kedondong, kedai ni lemon. Ini punya tepeng. Adik air susu botol. Kita nak makan. Papa buat macam ni Papa. Ni makan kat sini. Buat apa? Letak kicap. Oh, Kicap. Tak kicap. yang tu tak payah letak kicap. Mana? Ni tak payah. Tu tak payah. Ini kan ni. Bawang putih tu. Ya dah. Tu. Macam mana makan lupa lah. Dia campur dengan apa lupa Apa? Bawang putih tu letak kat mana? Letak je kat sini lah. Letak kat sini lah nanti. Bawang putih tu makan kat situ je lah. Kat situ. Makan gitu je. Ha. Makan ni. Ni daun keledek. Okey. Daun keledek. Lepas tu betul lah ikan campai. Makan. Ni. Ikan kerapu. Kerapu. Barang skeper. Makan. Okey, cukup pahat. Tapi dia panggil ambal. Ikan, panak ikan. Okey. Mana nak makan pahat, ambal. Apa tu? Ni ambal. Ha? Pepahat. Sayur. Sayur. Bukan, it's a protein lah. Orang besarnya. Okey. Ni ketan masak apa? Black pepper? Black pepper. Ha, tunjukkan. Dah. Ambil gambar. Wis. Tempat dia dulu. Kom. Ha? Bahagian yang Kalau kat sini ikan dah kuat. kuat. Festival. Memang kalau beli ni kan. Masih hidup lagi tu. Balik dia buat steam. Manis tu. Kau tu bawa ambil gambar. Letak kat ni kau punya ni. Ha, ambil semua. Ni makan sepit ketam. Macam mana makan? Potong lah. Lagi lah. Ya. Dia suka Ni Suka air sok lah. ketam. Dia suka kan. Ni last.
Ni last. Dulu. Ketam lah. Susah nak makan. Kenyang sangat. Pening. Kenapa? Gigit ke? Dia kalau tergigit sakit sebab dia keras. Keras sangat. Pagi je. Oh, dia kena hati-hati. Kena sedap. Tak dia, masalahnya kita dah rasa semua macam tak ada. Macam ada very tiny lah yang kecil tu yang susah. Cuba-cuba je. Dah habis makan, kekenyangan sangat. Kami minum air, berlundung, sambung. Setengah berapa? Dia ada soda pasta. Asam mampu. Okey, Mami. Serotok pun dah. Boleh buat berak-berak tak? Tak. Oh, boleh bagusnya. Hari ni tak berak lagi. Dia punya masam dia nak ubilah. Masam kan? Sedap. Selamat pagi. Hari ni hari ketiga dekat Kuching. Malam nanti baru Cik nak balik. Naik flight. Tinggallah budak mok dia ni. Ni pagi. Kecap. Alamak. Pagi ni Pakcik Jana nak ajak makan dekat mana dah. Lepas tu pergi pasar dekat Satok. Nak tengok pasar Satok. So nanti pukul tengah hari tu nak pergi open house pula. Ayo. Kita orang sampai kat sini makan kedai kopi tiam ni. So nak parking dulu. Nak parking dulu. Yelah. Nak makan dulu sebelum pergi pasar. Salah kedai guys. Bukan kat ketagih tadi. Teh tarik. Oh tu yang dia cakap salah. Teh tarik kafeteria. Kat situ. Terus parking kat situ. Dia parking. Itu lah kata jauh. Parking. Tu kat depan ni pun. Bukan ni dia. Tak boleh. Banyak parking kat sini. Aduh. Aduh, nasib baik saya tak duduk terus tadi. Itulah pakcik saya dia. Suka hati dia je jalan. Jalan parking jauh. Apa? Dia ingat Abah. Dah memang style Abah dah. Ini Jawa. kari Jawa. Tak ada laluan dah. Orang Kelang lah tu. So mainnya ayam je. Nah, Ikan semua ada. ni air. Oh, sana pun ada. Wah, ada geprek. Ni bakso. Roti canai. Ha? Ada nasi ayam tak? Ha? Ada nasi ayam. Tak apa, Bik. Kenapa? Entah, aku tak tahu.
Kampung ayam. Itu kapuas warna merah. Naklah ayam. Ayam. Nak. Nak. Special. Bisu dia ada apa? Special dia ada. Ada apa ada nak? Yang special ada. Ada ni Wantan. Nak lah. Nak. Nak. Table dia lah. 8 6. 8 6. 386. RM2 lah. Special RM2. Table 8. Settle. Kita kan kalau nak makan kat tempat orang kan, kena pergi dengan lokal. Jangan tengok dekat viral media sosial. Benda tu sedap kan Pak kan? So kita orang sekarang dekat teh tarik kopitiam. Cik Ana order mi kampung, Ome order mi kolok. Kita try. Ni kembus tak ada bagi. Kuih tiaw. Maksudnya order kuih tiaw dia, tapi kuih tiaw dia datang dengan sup. Menarik kuih tiaw dia. Menarik kuih tiaw dia. Rupanya kat sini apa-apa meal dia mesti datang dengan sup. Dia bagi memang. sup. Ya, makan tak makan pulang. Tapi kat Unimas tak ada nak. Sian kau. Ya, memang. Ya, okeylah. Ni saya punya mi kampung. Ada ni mi kampung special, ada wonton. Dia datang dengan sup. Mari makan. Tak nak makan je? Kari yang. Apa? Minta ambil. Bukan kita makan kari. Hebat cuma tu ni kari tu. Member. Hebat. Okay, betul. Bila pulang dah dia makan. Kapau lah. Bukan kat rumah pula. Berapa? 26 je. Ambil makan mi kolok dengan papa, dengan Podi. Mi kolok dia orang baru sampai. Masuk sini ada kolok ayam. Ada. Kalau bagi tahu tadi ayamnya. Tak payah daging. Papa tak cakap ayam ke tadi? Tak. Ada ayam, dia bagi ayam. Tapi kuah dia ni masih daging. Kuah. Kuah. Kat sini, Lain ada juga tapi kuah. sini paling best. Ini paling best. Punya lado pun tak. Sama. Kenyang gila. Yang gila papa kata, Pok ni kata. Sebab tadi nak tunggu mi kolok dia setengah jam. Dia lapar. Jadi dia order lah dulu roti canai. Omes suruh order satu, dia beli order ubat. 2. Ubatnya kat mana? Rumah. Kat rumah nanti. Sampai rumah. Jadi dia kekenyangan. Mana Cik Man? Ke sana? Ke sana. So, sekarang kita okey. So sekarang kita on the way nak pergi Pasar Satok pula. Kita dah sampai dekat Medan Niaga Satok. Yang tu nak bangunan yang macam Minangkabau. Hak macam I said. Maghrib kan pun 6. Jom. Omel dengan papa ni matching. Kat belakang nanti banyak ni tak jauh. Oh, dia ada kat belakang. Itulah mami macam. Tak, Belakang. Okey. Campuran pedas. Oh, yang semalam patin siapa? Iyalah patin cakap apa? Nanti saya nak buat video resepi asam pedas. Apa nama buah tu?
Terung asam. Terung asam. So, kalau kat sini buat asam pedas macam tu. Biasanya orang Sarawak kalau asam pedas memang campur tu. Oh. Tapi kalau masak asam pedas ni sama je dah letak. Sama je, cuma letak tu Apa dia letak apa nama? Halia, kunyit, lengkuas semua, serai. Sama. Okey. Ini bahagian kedua. Kan Omel? Tadi sana bahagian pertama, ni bahagian kedua. Kau bagasi tak? Kita belikan apa? Bagasi? Gigit ke tak? Ikan apa? Oh. Ikan tibuk. Ikan terubuk lah. Bawa itu je lah. Boleh pakai tu tak sekali. Tahan ke sampai malam? Sampai besok boleh. Ya. Ayah kita. Betul tak? Naik kos berapa? Pergi ke screen kami tu. Yang tu ni. 34 Yang tengok sini. Kristen. Kristen. Apa? Risik. Bengkas itu dulu oh. Ada nak buat rumah terbuka lagi ke? Bukan ni apa ni makan Oh. Ni telur juga? Ni yang Umar cakap sedap tu. Oh, lumek. So nak bawa balik. Yang kali lah. Beli rumah kat sini. Bawang. Omel ingat tak masa kita pergi Perth? Ingat tak dia punya pasar dia bumbung tinggi macam ni? Tak ingat? Apa maksud? Yang warna merah ni apa? Belimbing. Belimbing ni buat apa? Masak? Aku makan? Belimbing buat makan. Masak. Kulit dia masak boleh campur dengan masak ikan-ikan. Oh. Belimbing Dayak. Belimbing Dayak nama dia. Kena rebus dulu baru makan. Dia macam bentuk ni lah. Kek buah berangan. Lebih kurang. Benda? Tak pernah rasa. Memang tak makan tu benda. Tak pernah rasa. Macam buah berangan bentuk ni tapi dia panjang lah gitu kan. Apa? Apa cabai ya? Cik, nak saya beli kat mana benda ni yang sesuai? Sini ke sana? Beli je. Boleh je. Kat sini murah. Saya nak try lah. Cik pilihkan. Sini murah. Pilihkan. Kulit yang macam Tegang-tegang. Yang tegang-tegang. Ya Mel. Oh, ni buah pinang tapi dia panggil setumpuk. Tumpuk lah. Dia nak pergi beli apa ni? Cari gula apung dengan belacan. Tadi dah beli tu. Beli apa pak? Ni gula apung yang paling sedap. Nampak? Anak buah kami ni jo. Lebur. Makan macam mana? Dia makan dia makan. Bomai. Mana si bomai? Mai tak mai. Dia bomai ni. Oh. Tak kena renjatan ke makan? Tak mati. Lalu ada elektrik lagi. jadi oven. Dia pergi tengok bunga. Apa?
Dekat sini ada kek lapis Syurga. Syurga kek lapis untuk Pok D. Dia suka kek lapis. Banyak gila Ni dia jajan-jajan macam ni banyak. Apa? Oh, kipas. Dia makannya Tulis boleh. Tengok. Tengok. Banyak lauk lagi yang Kita tengok Cik Man ambil. tak dah lama datang ambil baru datang. Tak kenyang lah Cik Man. Tadi kan dah makan. Itulah, baru dia boleh makan. Makan lagi lah sikit. Makan. Mangan. Jom Mak Isaac, nanti kita nak pergi makan lagi. tak apa, kan dulu. Lepas tu berak-berak. Cerita lain. Kita lain. Oh, wow. Oh, sotong. perut. 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 Oh, bukan sotong. Bukan, perut. Aku ingat ni sotong. Perut rupanya. Perut tu. Ni, daging. Ini ada kulit sapi ni, tengok. Kulit sapi tu apa? Ada kulit lembu, Oh, ni kulit lembu. ada kulit lembu tu. Dia buat asam. Sedap tu. Dia Cik kenyang-kenyang. Man suka lah. Daging hitam ni kena sambal kacang ni. Sambal kacang kan Cik Man? Sambal kacang. Makan. Macam tu je lauknya. Tu je, Cik Man makan tu je. Dah, saya ambil makan. Dah. Oh. Kita kalau dah apa ni? Kalau ada kontrol betul-betul. Sayur kan belok apa ni? Saja dia. Kontrol betul-betul. Dia nak kontrol kesihatan. Jangan nak makan tu. Hari tu nak makan ajak lah. So papa makan ni. Hari ni yang makan. Mami dengan Omer. Cik Nan dengan Omer share dengan dia je. Habis bateri aku. Dia tak suka. Malam tadi makannya tu dah. Dia tahu tak begini. Aku cak mami pula. Ayam sikit. Dah sedap ni. Ambil cik. Nampaklah tak pun ambil sendiri. Ni hati pari. Hati pari maksudnya ikan pari punya hati. Perut masak merah. Masak merah. Tu Ini buat sambal. Dia ada kulit lembu ni. Ni. Kan? Sayur keladi. Sayur apa ni? Mami nak ambil ni. Ni sayur keladi masak asam. Masak asam dia letak kulit lembu. Serius lah. Tapi jangan ambil kulit dia. Rasakan kulit dia sedap. Tak nak. Rasa satu. Kau ada bunyi. Paksa aku makan. si pada di mana mundur sini pun ada yang mau datang. Ni kulit lembu. I try satu. Orang ni. Apa? Makan asam. Makanlah. Kekenyangan. Di mana juga makan. Bawa pulang mula. Aduh. Untuk mencari calon bang. Ni dua ni tengah makan dekat kampung Tanjung apa ni? Tupung. Kampung Tanjung Tupung. Kampung Panik. Ni anak buah saya ni tengah makan dua orang ni. Tupung Jaya. Tupung Jaya, Kuching, Sarawak. Tanjung dia tak pakai. No. Tak. Oh. Sekarang saya nak makan kulit lembu. Jalan kah? Tak nak. Tak makan tak nak. Kuih, naya, biskut. Tak ambil lepak. Tak mampu untuk gigit. Okay, sekali lagi cuba kulit lembu. Ya, ikan nanti pare, dia pebut. I don't like it. Tak nak. Tunjuk Mami makan sambal ni. Sambal apa? Apa lah ingat ke sambal belacang ke sambal? Makan sambal pecel. Punya. Sambal udang. Oh, sambal udang kering. Pernah makan ke? Pernah. Akhir orang tadi. Burung. Oh, kat sini Cik Man kata ada buaya. Seram.
Tapi dia orang biasa dah kan. Dia tahulah macam mana nak elak buaya tu. Jangan pergi dekat-dekat. Janganlah bagi peluang dengan buaya tu. Dia pun takut nak naik atas. Takut dah atas dia. Jangan takut beri naik peluang kat dia. Memang ke sini kalau pergi itu mancing kan. Jangan. Oh, jangan. Tu dekat, tu dekat. Oh. Kat Matang itu hari seorang kena mancing. Dia duduk kat tepi. Dah pukul 6 lebih lah. Petang. Agak dia tak ingat ke apa? Mati terus. Yelah. Bahaya giginya Dia kena macam kecil je. Macam ni je. suaranya kecil-kecil macam ni. Dia kena sambar. Itu pancing waktu malam. Dia 6 lebih ke 6 lebih. Dah gelap. Dia dah tak nampak lagi. Si buaya kan nampak. Buaya matanya matanya dia nampak malam. terang. Tak kenyang ke? Ya Allah itu aku. Ini nak berebut jamban ni. Sabar ada satu Kenyang. Rumah Ketua Menteri. Oh, yang ada bendera. Okey, Cik Mat. Kan nak suruh berhenti. Kau tengok, dia tu simpat, dia tengok letak. Belah habis cakap. Pakcik Jana dia tunjuklah rumah Ketua Menteri Sarawak tadi. Masjid Jamik. Kenapa dia bagi signal? Cakap ada Masjid Jamik belah kiri ke apa? Sini lah nak balik. Oh, kita nak balik. Oh. Dia lepas ni nampak. Ni Masjid Negeri Sarawak. Guys, sekarang kita nak pergi ke next rumah terbuka open house. Tadi lepas yang open house pertama tu kita balik rumah dulu, mandi-mandi, kemas-kemas siap. Cik nak angkat semua barang sebab lepas tu kita orang nak pergi Uniman, daripada Uniman terus pergi airport lah nak balik. Kemudian dah tinggal lah kan. So ni kita on the way nak pergi kampung apa kan, Mel ingat tak? Tak ingat lah. Kita pergi open house di kampung Cik Safia di Kuching. Di Kuching, tak tahu, di Kota Samarahan. Hujan ni, dia boleh buang hujan. Petros tu Petronas. Ada, Mami ada ni. Oh, cakap juga. Alah, rumah ni cantik lah. Rumah ni cantik. Lama tau perjalanan ni. Kita orang tak tahulah. Nak pergi kampung ni. Lama. Tahu bila nak sampai. Lain malam. Sempat ke kita main ni. Cantiknya kawasan rumah dia. Tu nampak ke tak? Ni kawasan-kawasan dia macam kampung. Itu dia ada chapel. Kan? Campur-campur. Masuk kanan kawan-kawan. Sekarang dah masuk Kampung Pinang Hilir. Tak tahulah dia dah sampai ke atau ada lagi dalam-dalam. Macam agak macam lalu belakang. Okay bang, jalan kampung dalam. Sini ke? Ada lah kat sini kawan-kawan. Tak ada lagi signal. Tak ada pun. Ada parking lagi. Yeay. Saya dah lapar. Cik bikin. Serius lah kan? Dah lama takut dah. Dah titik. Kita pergi mana ni Mi? Ni kita pergi rumah kakak Cik Safia. Ini kakak. Kita pergi open house kat Kampung Pinang. Kampung Pinang. Tapi depan tadi ada Itu kampung ni, kampung Iban. Iban. Ni ujung ni sedikit kampung Melayu. Apa? Ini kampung Melayu yang tadi tu kampung Iban. Kita nampak ada chapel. Yang tadi kan semua chef itu kan, kampung Iban. Yang ujung sekali ada masjid. Ni baru Kampung Melayu. Ini abang Ipan. Okey, masuk. Masuklah. Jemput makan. Lu makan lagi. Makan dah, ni ada kerja lain dah. Hari Raya. Bukan kuih raya dalam.
Masak merah, kari, Ada kicap, cap ada. udang. Laksa sudah. Kat sini memang biasa kan Cik Man? Ulang macam ni yang biasa pucuk baku kan? Ya. Apa dah? Ni pucuk baku kat sini Ni biasa nampak. Ni Ini ubat pucuk ni. uban, pucuk uban. Dia Pucuk uban. dia ubat, pakai ubat ya. Pucuk uban ni nama dia. Makan pekan ni. Ni. Ni nama dia pucuk uban. Cik tak makan. Ha? Cik Man tak ambil. Cik. Ni saya makan tapi Tak nak makan, baiklah. Dia nak makan ayam. Ni yang dia makan ikan. laksa Sarawak. Dia buat sendiri, otentik. Ha. Ni Omel, masa Mami pregnant Omel ni, Mami ngidam ni. Ya. Kakak dia yang bawa. Jumpa. Kakak dia kan duduk kat sini. Ha. Jadi bila dia balik Semenanjung, dia bawa lah ni. Yang dah siap. Dia dah siap. Kenyang lah. Boleh lah, nampak lah. Sekarang nak pack. Boleh bawa naik flight. Kita packkan. Komat dah. Dah maghrib. So, macam mana you lupa? Apa? Kapit je ni kan. Jangan tukar slipper. Set tukar. Main dah satu ke? Macam bersih je ni. Mungkin dia. Main cakap nak guna ni apa? Jangan, walaupun dia susah jangan habiskan. Ya. Jangan habiskan. Jimat-jimat sikit. Nak balik lagi apa tu. I love you. Raja-raja jangan lupa solat. Okay. Nangis juga. Sebab tu kita tak boleh hantar sampai sini. Yang dekat airport je okey dah. I love you. Makan ni, dapat nak makan. Dia kata nak buat homework tu. Ha, homework.